Faham? Tidak haram. Tapi kalau besar tak boleh. Tak usah kata botak, rambut pendek macam pulih. Dia ni banyak budak-budak puang dia style gitu. Nak dia puang pakai baju lelaki, buat rambut pendek macam pulih. Dia tengok ingat lelaki lah, tengok punggung besar. Nah, puang hukumnya haram. Mana? Kerana tasyabuh bir rijal, sama dengan laki-laki. Nah, orang puang tak boleh cukup kepala botak bila dia telah dewasa. Sama ada dia pakai tudung atau tidak, haram. Kerana tasyabuh bir rijal dengan laki-laki. Melainkan berobat. Kutu banyak sangat, besar-besar handphone saya kutu. Faham tak? Jadi tak akan nak buat dah, tak jadi apa, cukup kepala. Senang. Orang kutu banyak, kelemomor banyak, cukup kepala. Ambil minyak gas, cuba bubuh dalam piring, perah asam lima 2 teh, tepek atas kepala, buku dengan kain basah. 3 malam buat, beres. Faham? Tu tak apa, berobat. Nak. Jadi saja-saja orang yang telah rasa cukup kepala tak boleh. Ni budak ni tak apa, baru umur setahun. Sebab budak-budak lagu-lagu mana pun dia comel. Tu kekayaan Allah. Nak, budak-budak kan? Budak-budak tak ada gigi comel tak? Umur 2 tahun 3 tahun tak ada gigi. Rongok kan? Comel tak? Comel. Dan kalau mak dia ada gigi. Nah, lugar tengok muka. Nak. Orang puang kau. Ini hak tak ada gigi. Kita ada laki, ubuhlah gigi. Zaman Nabi tu memang orang ubuh gigi palsu. Dengan besi orang buat, dengan tulang binatang. Nah, zaman kita comel boleh buat gigi. Buat apa dak buat gigi? Kita ada suami kan kena berhiang untuk suami. Gigi tak ada. Nah, laki nak makan nasi. Nambah pula ber. Jadi untuk lelaki dengar kemar mulut. Nah, orang puang kau. Dia ubuh gigi yang 200 riyal air kedah. Orang lelaki tak apa. Budak-budak kepala watak comel. Comel lelaki puan comel belaka. Itu budak-budak kepala watak comel. Cetuk dia kepala watak balik awal. Budak-budak nangis lawa. Suka kau lawa lagi. Nak toki kita tengok. Tak usah kata nangis, suka udah. Mahal tak? Budak-budak tak ada masalah. Soalan seterusnya. Majikan saya buat perjanjian tentang bekerja sukarela kerana Allah dan meminta saya tanda tangi. Soalan saya keikhlasan bolehkah dibuat perjanjian di atas kertas? Jawabannya tak boleh. Kerana ini kerja hati. Hati kita berbalak-balik. Kena cakap sains sini belaka dah mesti ikhlas sepanjang hayat. Dah. Ni ngaruh. Ada pula kerja ikhlas gitu. Ikhlas ni bukan makna tak dibayar gaji. Ikhlas ni maknanya buatlah kerja betul-betul. Yang sebenarnya ikhlas perkataan ditujukan berkait dengan ibadat amalan akhirat. Kalau nak buat kerja ni bukan buat ikhlas. Nampak? Tapi ulama kaitkan juga biar ada lillahi rabbil alamin supaya masuk dalam kataan bekerja ikhlas. Tapi jangan saing. Nampak? Semua wajib kena ikhlas. Tanda tangan sini. Lah payah nak buat guana. Ada gak hari kita nak marah ke tokek. Nak. Soalan seterusnya. Apa hukum beli barangan seluduk? Apa pendapat majlis bercukur jambu? Boleh tak dalam Islam? Barang seluduk ni kalau benda yang kita temeh dimaaf pada syarak. Tapi kalau benda besar yang menyebabkan kerugian pada harta kerajaan tak boleh. Kerana harta kerajaan bukan harta dia, harta kita. Harta-harta yang ada dalam Malaysia ni hak kita. Tapi dah kita ramai sangat nak urus, maka kita lantik 5-16 orang ni. Namanya menteri supaya urus, maka kekayaan bagi pada kita. Tapi orang yang kita latih ni lupa diri. Dia ambil guna untuk dia. Mu bolok 8 juta, mu 8 juta apa tu naik pula minyak tu 95. Aku dah isi 95, aku 97. 97 dekat Pilihan Raya akan naik RM3. Allah Rabbi. Isi 80 ya dia tergantung sampai macam apa kah itu. Dan sampai jeli. Allah Rabbi. Sampai Sungai Petani balik semula RM250. Dulu 160 pergi balik Sungai Petani. Ni Sungai Petani 250 pergi balik. Dak orang Surawi 300. Nampak tak? Lepas tu kena samang JPJ pula sekeping. Nampak? Tapi tak apalah. Jihad fi sabilillah. Kemudian soalan yang kedua tadi dia tanya majlis bercukur jambu. Baik. Ada yang betul, ada yang tak betul. Nampak? Yang betulnya iaitu majlis cukur kepala.
Dengar molek cukur kepala. Hukumnya benda? Hukumnya sunnah, perintah syarak, sunat muakkad. Nampak? Nabi kata wayuh laku ra'suhu yaumas sabi' au kama qala, dicukur kepala anak yang lahir itu pada hari ke-7. Sabda Nabi. Faham? Maka jadilah tuntutannya sunat yang sangat disuruh syarak. Nampak? Maka cukur banyak mana? Cukur botok. Bukan cukur sikit. Cukur sampai botok. Kerana Nabi kata ihliku kullah au utruku kullah. Kalau nak cukur botok, biar botok. Kalau tak mau cukur botok, jangan cukur tapan-tapan, biar tinggal semua. Maka kaedah Islam yang haramnya cukur sini saja, cukur sini saja, cukur sini saja pakai keruk dengan pisau. Baik, oleh kerana itu maka majlis panggil orang berselawat dan cukur masa orang berdiri tu. Masa tu orang guting, dia panggil adab cukur jambu. Caranya memang orang tak cukur masa tu. Bak cukur masa tu darah pada budak. Dah tengah berdiri, mu seorang pisah kena tak pandai berok, berlebeknya kepala budak tu. Jadi ambil guting saja, buat isyarat dulu. Lepas orang balik, maka cukur sampai habis. Jadilah sunnah. Faham tak? Yang salahnya kita cukur buat guting jambu saja. Lepas tu orang balik, siang tak cukur dah kepala. Tidak sunnah Nabi. Majlis cukur jambu ada orang Melayu, tak ada pahala. Kerana Nabi suruh cukur habis. Tapi nak cukur habis masih kita tengah kepong tu tak boleh. Maka guting dulu, orang balik cukur. Baru betul. Kerana Nabi nak suruh timbang rambut dengan harga mah. Dapat 1 gram, tengok. Segram berapa mah? Segram 150. Oh, kemarin bahan wak Islam dah ngejar keki 200. Boleh. 150 derma. Jangan derma rambut. Derma 150 ke orang. Salahnya kita cukur jambu, lepas tu balik tak cukur kepala. Laki-laki dan perempuan sedangkan sunat. Nampak? Berapa tak cukur? Pasal siang dia kepala botok. Bodoh. Nabi suruh cukur. Mu cerdik pada Nabi dah pula. Berapa cukur kepala tak tumbuh dah rambut. Sedangkan kau cukur, kau lawa rambut. Rambut kau cukur, kau lebat. Bini pula marah. Tak cukur apa? Rambut orang sayang dia, rambut lebat, rambut ikan. Tak cukur lah laki. Takut bini. Dengar dah nak orang ustaz, tapi dah big boss. Bang, mengeluarkan arahan tak boleh cukur, dah boleh cukur lah kita. Tengok janggut serung kat pusat. Serbang besar payang. Nampak? Tapi dah bini tak boleh cukur, tak cukur kita. Tengok pada takbir kat mak sabu tu bik orang mereh. Bini tak boleh cukur, tak cukur sekarang. Bang, dah agak cetong kau. Berapa hari kan sepatutnya solat jamak qasar boleh dilakukan jika saya musafir satu tempat dalam masa 5 hari? Apakah malam hari 6 hari 5 malam itu dikira tempohnya? Dengar molek. Malah nak cerita bab ni. Ni soalan bab musafir solat jamak yang ke 123,000 kali. Kalau kita nak pergi ke Kuala Lumpur 5 hari, kita pun bertolak pada hari ini, hari Isnin. Nampak? Siapa petang karang hari Isnin. Contohlah petang tadi hari Isnin. Siapa Kuala Lumpur? Maka bermulanya nak duduk esok Selasa, Rabu, Khamis. Bila balik? Jumaat tolak balik. Jadi 2 hari perjalanan, 3 hari duduk. Jawabnya kalau gini, kesemuanya boleh jamak qasar. Faham lagi? Yang tak boleh jamak qasar kalau kita nak duduk di Kuala Lumpur 4 hari dan ke atas. 4 hari ni tak masuk hari Isnin dan hari balik lagi. Hari tolak ni jalanan tak kira, walaupun sampai KL dah tak kira. Jadi nak pergi KL hari ni katakan esok Selasa, pagi esok nak pergi KL. Jadi nak kira berapa hari nak duduk, esok tak kira, pasal esok hari tolak. Lusa hari Rabu baru kira. Nak duduk bila? Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, maka tak boleh jamak qasar. Faham? Pasal Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu tak masuk hari Selasa hari perjalanan, mu telah bernama pemukim Kuala Lumpur. Nampak lagi? Tapi nak duduk Rabu, Khamis, Jumaat saja. Nampak? Maka jawabnya masih walaupun masuk KL dinama musafir yang singgah sahaja. Kerana arti mukim orang yang singgah pada satu negeri 4 hari dan ke atas, tak masuk hari mari, tak masuk hari balik. Faham? Susah masalah. Tanya lagi siap mu. Hukum pijak tapak kaki anjing di tanah yang lembab, basah. Kaki orang tersebut kena basuh dengan air tanah, tidak? Tanah yang dipijak anjing tersebut kena basuh dengan air tanah ke tidak? Jawabnya, kalau kaki kita
pijak bekas tapak kaki anjing yang basah, memang lekatlah najis pada tapak kaki kita. Yang tak kena basuh ni ialah biar tapak kaki anjing diseluk tapi keras dah. Kita pijak keras dah, tak wajib basuh. Tapi kalau dia seluk, lekatlah seluk itu di kaki kita. Seluk tu basah, anjing pijak, kaki anjing kering, tapi dah seluk basah, lekatlah kaki dia di seluk tu. Kita pergi pijak pula, lekat di kaki kita. Faham? Lepas tu tanah tu mana? Kena basuh dengan air tanah juga. Tanah tak payah basuh dengan air tanah. Ni tanah rumah kita. Mari babi kecing, ceng. Mari seekor lagi anjing kecing, ceng. Seekor lagi serigala, ceng. 3 ekornya kecing sini. Tak wajib gonyoh tanah dah. Ambil air, juah saja dengan beledi. Daripada satu beledi waktu itu. Yang boleh kita kira 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka selesai masalah dah. Faham? Tu pun ulama dah kata 7, 6 saja pasal dia tanah dah. Faham? Jadi atas tanah tak ada masalah. Soalan seterusnya. Kejap lagi kita balik. Apa hukum buat penunjuk Quran dari emas sebagai hantaran mas kahwin? Hantaran mas kahwin dia buat penunjuk Quran daripada emas. Bukan dia atur Quran, dia atur penunjuk Quran. Jadi bila kita baca Quran, kita tengok. Jadi kalau kita nak tunjuk, boleh tunjuk dengan jari. Zaman Nabi, dalam hadis-hadis Nabi dan sahabat tunjuk dengan jari. Tapi kita tak tunjuk dengan jari, kita nak tunjuk dengan nunjuk. Jawabnya ulama jawab dah. Dia antaranya Mufti Johor pada tahun 59. Nampak? Datuk Alwi Al-Hadad, seorang ulama besar Aceh yang dipanggil oleh kerajaan Tanah Melayu masa itu untuk jadi mufti di Johor. Kerana tak ada mufti yang boleh delegati dia. Faham? Maka dia fatwa boleh guna penunjuk untuk Quran dengan syarat benda tu tidak najis. Walaupun emas sekalipun, kerana emas bukan najis. Jangan najis sudah. Umpamanya binatang-binatang. Nampak? Tanduk rusa. Tak boleh. Kalau tuang tu rusa tu tidak disembelih. Landak kena langgar mampu. Cabut bulu landak buat tunjuk Quran. Najis, haram. Tapi kalau landak tu hidup, kita cabut bulunya, suci. Soalan seterusnya. Apa hukum orang yang tertinggal khutbah Jumaat sedangkan dia dapat menyertai solat Jumaat 2 rakaat bersama imam? Adakah sah solat Jumaat? Sah, tak ada masalah. Cuma dia tak dapat fadilat Jumaat.